Objektif utama program ini adalah untuk memperkasakan minat membaca dalam kalangan warga sekolah dan komuniti. Bersama dengan kita hari ini, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Jerantut, Puan Zarish binti Zakaria. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Bolehkah Puan kongsikan harapan Puan kepada warga sekolah dalam program Galakkan Membaca? Boleh. Okey, saya haraplah program Galakkan Membaca ni dapat dipupuk dengan lebih bagus lagi, menyeluruh untuk kepada semua warga sekolah, bukan saja dalam kalangan murid-murid dan para guru, tapi semua menyeluruh dalam komuniti. Saya tadi lihat ada penyertaan ibu bapa, dan usaha ini adalah sangat hebat dan saya amat gembira datang ke sekolah ini yang karakternya nampak dengan jelas ialah Iqra, membaca. Sebagaimana yang kita tahu, membaca itu sangat penting dan kita boleh dapat banyak pengetahuan melalui pembacaan. Terima kasih Puan kerana bersama Padu Channel. Sama-sama. Hello murid-murid SK Kampung Baharu. Jom kita fahami polisi program Nilam dengan cara yang menyeronokkan. Pertama, semua murid wajib menyertai program Nilam. Kenapa? Sebab Nilam ini membantu kita jadi lebih hebat dalam membaca dan menambah ilmu. Kedua, bila baca buku, jangan lupa rekodkan maklumat bacaan dengan bimbingan ibu bapa di rumah. Ini supaya kita boleh lihat berapa banyak yang telah kita baca. Ketiga, semua murid akan diberi pengiktirafan dalam program Nilam. Lagi banyak membaca, lagi besar peluang untuk mendapat penghargaan. Keempat, membaca bukan hanya buku, majalah, artikel dan bahan digital juga dikira. Jadi, pilih bahan yang menarik dan seronok untuk dibaca. Kelima, sebelum tamat tahun 6, setiap murid perlu mencapai sekurang-kurangnya 1 bintang. Ini menunjukkan usaha kita dalam membaca. Membaca bukan sekadar hobi, tapi kunci kejayaan. Jadi, mari kita baca setiap hari dan jadi bintang dalam program Nilam. Maklumat Nilam kita.